Awak nak jaga hati saya. Saya tahu sekarang ni awak yang dah fall in love dengan saya. Blok saya cari perempuan lain. Bagi nombor awak sekarang saya nak blok. Awak nak jaga hati saya. Awak suka saya. Kalau awak nanti macam berontak apa semua. Sebab saya tahu sekarang ni awak yang dah fall in love dengan saya. So saya cuma nak bagi warning lah. Ada apa-apa nak tanya lagi? Kena saya tanya awak. Awak tanya ke saya? Awak sebenarnya kerja apa? Saya buat masa ni tak kerja. Tak kerja? Tak. Menyusahkan orang lah? Kisah awak je. Ya. Zaid. Menyusahkan. Awak suka menyusahkan yang macam mana tu? Kau awak memang dari dulu tak kerja? Saya pernah kerja tapi sekarang dah tak dah. Dulu kerja apa? Saya kerja biasa-biasa je. Yalah apa? Biasa-biasa tu apa? Kan privacy saya, kenapa awak nak tahu? Okey. Saya cuma tanya saja. Awak tak nak cakap, saya tak paksa. Next question. Kenapa awak nak suruh next question? Ini privasi saya. Hai. Hey. Kalau tanya tu bukan privacy. Hey. Huh? Terima kasih. Ada orang bagi ni naga. Moga mula rezeki. Apa maksud awak naga? Gift. Apa boleh buat dengan gitu? Awak tinggal dalam gua ke sebelum ni? Saya tak main TikTok. Oh, bagus. High limited. Limited. Ramai orang minta ni reveal muka awak, tak nak tunjuk. Tak boleh. Tak apalah. Privacy. Privacy. Tapi saya harap awak tak block saya lah balik ni. Apa? So, mostly lelaki yang saya kenal mesti first meet je. Lepas tu dia dah block saya, cari perempuan lain. Awak rasa kenapa macam gitu? Tak tahu. Makanya sedar diri. So, awak nak cakap apa sekarang ni? Ya, kenapa ada orang block terus tadi? Mana saya tahu. Sebab ada something yang awak buat Apa saya buat? yang dia tak suka. Awak ni baru kenal saya nak ajak dia tak. Awak yang bakal kena block. Saya tak kisah. Block lah. Saya pun tak kisah. Jadi? Jadi, Block je lah. Saya tak kisah pun. sini nombor awak. Saya bukan judge. Bagi nombor awak sekarang saya nak block sebab saya tak ada sini. Oh, nak nombor saya? Lepas tu awak nak block? Nanti saya bagi. Awak suka perempuan yang macam mana? Saya tak kisah perempuan macam mana sekalipun, as long as dia boleh terima saya seadanya. Itu saja. Awak dah jumpa ke orang yang macam tu? Belum lagi. dekat saya. Buat masa sekarang?
Memang ada lagi. Saya rasa awak kena try hard lagi ya. Kenapa pula? Kalau awak nak curi hati saya, awak kena berusaha bersungguh-sungguh. Okay, tak apa. Saya dekat sini untuk makan free je. Oh. Bukan untuk curi hati awak pun. Pasal bos-bos, saya memang suka bersedekah. Thank you. Talent sementara bukan. Ini saya tak tahu, saya baru jumpa ni. EA dating. Bawa senyum kat saya. Ha? Mana dia saya senyum, saya bernafas. Awak dah suka saya kan? Anda kena marah lah. Awak nak kena marah. Makan pelan-pelan. Sabar ni. Kita nak rasa sakit. Terus hilang selera saya nak makan. Oh, rasa ni yang ustaz-ustaz selalu pakai tu kan? Pergi masjid. Ustazah. Kita Avanza kan? Ulcer. Betul ke pergi Brunei bulan 11? InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau kamu undi saya, InsyaAllah pergi. Saya lupa kewujudan awak. Saya dah makan habis dah. Ambil dah satu gelas. Mana Aslah tak tahu. Kenapa tanya saya? Orang suka tanya saya mana Aslah. Itulah saya cakap, kerja dalam bidang ni banyak benda kita kena korbankan. Awak tahu tak dekat ChatGPT, kalau type nama awak, dia akan keluar nama asli dan Aslah. Ya. Tapi kalau type nama Aslah, dia akan keluar asli atau Heri. Ya. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi saya ingatkan Aslah tu solo. Betul. Itu yang saya tak sangka awak ni ada partnership. Nampaklah di situ saya show sendiri Nampaklah di situ saya show sendiri. Awak
awak terlalu suka Aslah ni, sampaikan ChatGPT pun tulis nama Aslah dekat nama awak. Kan. Sampai terjatuh. Apa yang awak cuba buat ni sebenarnya? Apa? Nak pecahkan telefon saya? Saya dah penat lah. Saya nak balik. Saya dah kenyang. Thank you lah kenyangkan perut saya. Sekarang saya tak perlukan awak. Okay. Alhamdulillah, semoga awak baik-baik saja. Rasanya bukan awak orang belakang tu. Suami orang. Kak, yang belakang satu lagi. Sebenarnya saya bercakap sendiri, guys. Saya pun heran kenapa saya begini.